Kalau dalam kalangan mereka yang tak ambil peduli tentang sunnah, mereka amalkan solat hajat ni, itu satu perkara, itu boleh kita jangka. Tapi saya dimaklumkan bahawa ada dalam kalangan ustaz yang membawa jenama sunnah pun dia mengiyakan, dia kata ada solat hajat, dan dia bagilah dalil-dalil dia, yang bagi saya ini lebih kepada mengelirukan. Mungkin tak salah untuk kita definisikan dulu apa yang kita maksudkan dengan solat hajat. Bila kita kata solat hajat, apa yang tuan-tuan faham? Apabila masyarakat kata solat hajat, maksudnya solat sunat 2 rakaat secara berjemaah untuk nak minta hajat-hajat tertentu lah. Contoh, selepas solat fardu nanti ada solat hajat. Apa yang tuan-tuan faham? Bukankah yang dimaksudkan ialah solat sunat 2 rakaat secara berjemaah? Saya kata itulah maksud dia. Sebenarnya itulah isu dia. Sedangkan kita maklum, kalau seseorang itu dia solat sunat sendiri, dan dalam solat sunat itu dia nak minta hajat dia, boleh atau tidak? Tak ada masalah. Itu bukan isu dia. Tapi isu dia apa? Apabila diadakan solat yang tertentu dengan cara-cara yang tertentu, dengan bacaan-bacaan yang tertentu, termasuklah dengan dilakukan secara berjemaah atas nama solat hajat, itu isunya, itu permasalahannya. Tata cara itulah. Sama sekali bukan kita nak menafikan solat itu. Solat itu memang bagus, disuruh, tapi bila dikhususkan dengan cara-cara yang tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan dengan kaifiat yang tertentu, iaitu dilakukan secara berjemaah. Sedangkan kalau kita kata solat sunat mutlak, kalau kita nak buat solat mutlak artinya ini solat sunat yang tak ada sebab. Sedangkan kalau solat sunat bersebab, ada banyak kan? Tahiyat masjid, solat sunat wudu, solat sunat 2 rakaat antara azan iqamat, solat sunat rawatib, solat duha, solat malam. Ini semua solat sunat memang disyariatkan. Tapi kalau kita nak buat solat sunat mutlak, tapi kemudian kita nak lakukan dengan cara yang tertentu, seperti bila kita buat berjemaah lah, di situ permasalahannya. Barangkali isu dia ialah kerana ada hadis yang diriwayatkan, di mana di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mempunyai hajat, adalah hadis dia, dan ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca. Dan dalam penjelasan para ulama, termasuklah Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis itu, beliau mengatakan bahawa hadis ini ada masalah, dan ternyata bahawa hadisnya dhaif, bahkan hadis sangat lemah. Nak kata bahawa kesudahannya tidak ada hadis sahih dalam bab solat hajat ini. Kita kata subhanallah, kadang-kadang sebahagian mereka fokus pada satu sudut sehingga mereka abaikan satu sudut yang lain. Sedangkan kalau kita nak memahami satu permasalahan, cara dia adalah dengan kita lihat ke segenap sudut, segenap dalil yang ada dan sebagainya, baru kita boleh buat kesimpulan yang betul. Dalam bab solat hajat, soal tentang hadis itu satu perkara lah. Ada yang kata, oh ni ulama berselisih, hadis ni sahih tak sahih, ulama khilaf. Okey, tak apa. Dari segi praktikalnya, di mana contoh yang kita ada bahawa Nabi SAW pernah solat hajat? Bukankah kalau kita nak betul-betul, kita benar-benar jujur nak faham tentang bab solat hajat ni, kita akan melihat sudut itu. Bukan sekadar sibuk nak gelar orang Wahabi. Tengoklah dalil sikit, bahaslah secara ilmiah, daripada masing-masing nak ta'assub, nak berkeras, dan kita nak mempertahankan dengan apa cara sekali. Itu bukan cara orang yang jujur, orang yang ikhlas nak mencari kebenaran. Betul atau tidak? Jadi akhirnya dari segi praktikalnya, Nabi SAW hidup 23 tahun setelah diangkat membawa risalah. Dalam sepanjang 23 tahun, ada tak contoh Nabi buat solat hajat? Dengan erti kata solat sunat 2 rakaat, nak minta hajat tertentu secara berjemaah. Dalam banyak-banyak hajat, apa agaknya hajat yang paling kritikal kalau bukan menang dalam perang? Betul atau tidak? Itu hajat yang paling besar lah. Berapa banyak perang yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Jadi ada atau tidak contoh di mana Rasulullah sebelum musuh sampai, jom sahabat-sahabat, hari ni situasinya getir dan kita semua memang berhajat untuk nak menang. Ada siapa yang nak hajat nak kalah? Tak ada ya Rasulullah. Kita semua nak menang kan? Kita semua hajat nak menang kan? Kita nak salat hajat, kita nak minta menang lah. Ada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam tu? Jawapannya tak ada. Jadi dari mana datangnya amalan salat hajat ni? Tapi itulah, ada sebahagian orang jadi keliru. Orang yang membawa spanduk sunnah pun kita pun terkilan lah, dia pun dah macam goyang dah. Orang desak sikit, salat hajat ada macam mana pula ni? Buat sendiri-sendiri. Janganlah panggil salat hajat, katalah salat sunat mutlak. Nanti orang keliru kalau kita dah namakan salat hajat macam tu. Betul, kita kata tidak ada hadis sahih yang membenarkan solat sunat dengan niat solat hajat. So akhirnya kalau kita kata ini solat hajat, bila kita angkat takbir, kita akan niatkan apa? Setiap solat kena ada niat kan? Jadi kalau kita kata niat kita solat hajat, itu dah niat khusus kan? Sedangkan Nabi SAW tidak pernah buat. Jadi kita kata ini sudah masuk dalam kategori tokok tambah. Dan kesudahannya tuan-tuan, kita nak buat kesimpulan lah. Kalau kita ada hajat,
Macam mana kita nak doa kan? Kan Nabi SAW dah kata dah, aqrab ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid. Sampai seorang kamu dengan Tuhan ialah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Nak kata bahawa tak kira lah solat apa, solat fardu, solat sunat bersebab, asalkan bila kita tengah sujud, doalah. Tak payahlah nak tunggu bila ada program solat hajat baru kita nak doa. Panjang banyak-banyak solat yang kau buat hari-hari, solat fardu 5 kali sehari tu. Kau nak tunggu hujung minggu juga, hujung bulan bila ada program solat hajat. Kenapa jadi macam tu? Tak betul kan? Jadi maksudnya asalkan kita ada hajat dalam solat, minta. Bila tengah sujud, minta, ya Allah, saya nak lulus SPM. Minta. SPM pun SPM lah. Tak kira lah apa. Tapi masa sujud, atau paling tidaknya selepas baca tasyahud dan selepas dah minta perlindungan daripada beberapa perkara, minta perlindungan daripada azab kubur, fitnah hidup mati, fitnah dajjal, minta apa-apa hajat kita. Tak kira dalam solat berjemaah atau solat sunat, ketika mana dalam solat itu. Maknanya masing-masing dengan hajat masing-masing. Tapi saya ingat itulah banyak kekeliruan tuan-tuan.